Salah satu masalah serius dalam pengurusan hati ialah pesakit dengan kegagalan hati. Terdapat dua jenis kegagalan hati. Kegagalan hati akut yang berlaku secara tiba-tiba dan ACLF atau kegagalan hati akut pada kronik yang berlaku di latar belakang kerosakan hati atau sirosis hati. Pesakit-pesakit ini sangat sakit, seluruh badan terjejas akibat kegagalan hati. Kebanyakan mereka memerlukan pengurusan ICU untuk tempoh masa yang lama. Di Apollo, kami mempunyai sokongan hebat daripada pakar lain untuk membantu kami dalam pengurusan ini. Kami mempunyai doktor anestesia hati dan penjagaan intensif hati yang berdedikasi untuk membantu kami menguruskan pesakit-pesakit ini di Razakam Adaita Baran. Kami menggunakan semua kaedah rawatan canggih yang tersedia, termasuk sokongan hati lanjutan atau sokongan hati ekstrakorporeal dalam bentuk rawatan plasma atau rawatan penyerapan heme untuk membantu pesakit kegagalan hati. Ini juga kadang-kadang dikenali sebagai dialisis hati, walaupun ia bukanlah dialisis secara ketat. Sebahagian daripada mereka, kami menjembatani mereka ke arah pemindahan hati yang akhirnya akan menyelamatkan pesakit. Jadi, kami adalah salah satu daripada beberapa pusat di negara ini yang menawarkan pengurusan kegagalan hati yang menyeluruh 360 darjah.